peptide Jumisum plus retinol boleh pakai in one rutin kau? Boleh pakai, dia tak ada isu. Sebab peptide ni dia more tu untuk hydrate kulit ataupun dia more tu moistkan kulit lah. Lepas tu retinol ni adalah bahan yang bantu untuk percepatkan kita rasa kulit, untuk anti-inflammatory, untuk tekstur kulit. So macam mana cara nak pakai bagi benda tu proper? Mula-mula awak pakai peptide dulu. Lepas awak pakai peptide tu, kan kalau kita nak gabungkan peptide dengan retinol tu, dia jadi macam takut dia berubah pH. Awak boleh buat dengan cara macam ni. Bila dia berubah pH, dia takut peptide tu tak berapa nak proper efektif. So awak boleh buat dengan cara macam ni. Pakai kejap peptide, lepas tu awak tunggu kejap bagi dia meresap ke dalam kulit sampai dia dah rasa macam kering. Lepas tu bila awak rasa kering ni kulit aku ni, bukanlah kulit tu jadi kulit kering. Kulit kering dengan kulit kering pening ni. Kulit kering dengan kulit kering adalah perkara yang berbeza. Kulit kering adalah kulit yang jenis masalah kering. Kulit kering satu lagi Encik Syah maksudkan adalah keadaan kulit tu dah kering. Okay, bila keadaan kulit tu dah kering, baru awak pakai retinol. Itu cara dia.